Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Khairuddin Azfar bin Muhammad Azrin, nombor kad matrik DHU 2025-2898. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Haikal Hakim bin Mazlan, nombor kad matrik DHU 2025-29004. Assalamualaikum, saya Fajin Najmi bin Rozai, DHU 2025-28994. Assalamualaikum. Saya Muhammad Idil Iqbal bin Hafizal, nombor kad matrik DHU 2025-28969. Kami akan membentangkan tajuk iaitu Telaga Zamzam. Fokus tema kami ialah tawakal dan pengurusan rezeki. Baiklah, saya akan menerangkan serba sedikit berkenaan tentang Telaga Zamzam. Telaga Zamzam merupakan salah satu telaga yang sangat istimewa dalam sejarah Islam. Ianya juga merupakan salah satu mukjizat daripada Allah SWT kepada Siti Hajar serta anaknya iaitu Nabi Ismail AS. Dan Telaga Zamzam ini terletak di Mekah. Baiklah, dalam kisah Telaga Zamzam ini, kita akan dipertekankan tentang erti tawakal yang sebenar, yang di mana keyakinan Siti Hajar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun dalam kisah ini beliau diberi musibah yang sangat besar, namun beliau tetap bertawakal dan yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam kisah Telaga Zamzam ini juga, kita akan diberitahu tentang pentingnya pengurusan rezeki dalam kehidupan seharian kita, yang di mana sebagai seorang manusia, kita perlulah berusaha dan mencari rezeki yang halal serta bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih atas pembentangan yang telah dibentangkan sebentar tadi oleh rakan saya iaitu Fazlin Najmi bin Rozai. Seterusnya, saya akan pergi kepada slide seterusnya iaitu nilai teladan. Dan saya akan memfokuskan kepada nilai pertama iaitu usaha. Bagaimana kita nak kaitkan usaha ini dengan kemunculan keajaiban air Zamzam ini? Baiklah, kemunculan keajaiban air Zamzam ini tidak akan berlaku sekiranya tiada pengorbanan ataupun usaha daripada insan yang mulia yang bernama Siti Hajar, yang di mana beliau sanggup berlari-lari anak daripada Bukit Safa ke Marwah sebanyak 7 kali tanpa putusnya doa Nabi Ibrahim AS. Seterusnya, kita boleh lihat kepada poin seterusnya iaitu usaha daripada Nabi Ibrahim, yang di mana beliau mengangkat kedua tangannya menghadap Kaabah dengan penuh harapan bagi mendapatkan pertolongan ataupun petunjuk. Setakat itu saja. Saya akan pas kepada rakan saya seterusnya. Terima kasih. Terima kasih saudara Aspa atas pembentangan yang telah disampaikan. Melalui peristiwa Telaga Zamzam yang berkait rapat dengan kisah Siti Hajar dan anaknya Nabi Ismail, ketika berada di lembah Mekah yang tandus dan tiada sumber air, Siti Hajar berusaha mencari air dengan berlari-lari anak antara Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Walaupun dalam keadaan yang sangat sukar, beliau tidak berputus asa dan terus berusaha. Pada masa yang sama, beliau bertawakal kepada Allah dan yakin bahawa Allah tidak akan meninggalkan mereka. Akhirnya Allah mengurniakan air Zamzam melalui malaikat Jibril sebagai pertolongan kepada mereka. Daripada peristiwa ini, kita dapat melihat bahawa tawakal bukan sekadar berserah kepada Allah, tetapi perlu disertai dengan usaha dan keyakinan kepada pertolongannya. Terima kasih. Kita akan balik kepada penerangan yang selanjutnya. Terima kasih saya ucapkan kepada rakan sekumpulan saya iaitu Haikal. Baiklah, saya teruskan dengan nilai teladan yang seterusnya iaitu ketaatan, yang di mana melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala walaupun ianya amat sukar untuk dilakukan, yang di mana dalam kisah ini Nabi Ibrahim AS tetap meninggalkan isterinya iaitu Siti Hajar dan anaknya iaitu Nabi Ismail AS kerana ianya merupakan salah satu perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan walaupun ianya salah satu perintah, namun bagi Nabi Ibrahim ianya amat sukar untuk dilakukan oleh dirinya sendiri sebagai seorang suami dan seorang ayah. Baiklah, dalam keterangan ini
kita juga dapat mengambil salah satu pengajaran bahawa sebagai seorang Muslim, kita perlulah sentiasa taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala dalam semua ataupun dalam setiap keadaan. Walaupun kadang-kala perintah tersebut terasa amat berat untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Namun, kita haruslah percaya bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui apa yang terbaik untuk diri kita dan untuk hamba-Nya. Dan sikap taat ini juga menunjukkan bahawa keimanan yang tinggi, kepercayaan dan tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Terima kasih kepada saudara Fazli Najmi yang telah membentangkan nilai teladan ketaatan tadi. Dan seterusnya saya akan membentangkan nilai keyakinan. Nilai teladan keyakinan. Poin yang pertama, rezeki Allah tiba dengan cara yang tidak disangka-sangka. Kita tengok kisah dia, air Zam-Zam muncul dari tanah yang kering melalui bantuan malaikat Jibril alaihissalam. Apabila Siti Hajah, dia telah berusaha, dia telah tawakal, dia telah taat daripada kisah-kisah yang telah diceritakan tadi, dan Siti Hajah yakin rezeki Allah akan tiba. Dan macam mana rezeki Allah tu tiba? Rezeki Allah tiba dengan cara-cara yang tidak disangka. Apabila malaikat Jibril turun menggali telaga Zam-Zam, dan Siti Hajah nampak benda tu, dan Siti Hajah terus datang kepada malaikat Jibril. Dan apabila terpancarnya air tu, Siti Hajah berkata, Zam-Zami, Zam-Zami. Dan kita tengok seterusnya menghargai dan mengurus rezeki dengan baik. Kita tengok kisah dia, apabila air Zam-Zam keluar, Siti Hajah segera membuat batas dan mengisi bekas air supaya tidak terbuang. Dan apabila rezeki Allah dah sampai, kita dah yakin rezeki Allah akan tiba, dan rezeki Allah pun sampai. Apabila rezeki Allah tu sampai, kita kena menguruskan rezeki itu dengan baik. Tak kira rezeki itu banyak ataupun sikit, kita kena menguruskan rezeki itu dengan baik. Macam mana Siti Hajah mengurus rezeki itu? Dia membuat batas di sekeliling air Zam-Zam yang keluar itu tadi. Kata Rasulullah, sekiranya Siti Hajah tak membuat batas itu tadi, nescaya air Zam-Zam itu akan mengalir ke seluruh dunia. Nampak betapa uniknya air Zam-Zam pada ketika itu. Dan air Zam-Zam ini ada sampai ke hari ini. Itu saja pada saya. Seterusnya saya akan serahkan kepada saudara saya, Aspa. Terima kasih atas pembentangan yang telah disampaikan sebentar tadi, iaitu kawan saya Hilal. Seterusnya saya akan masukkan kepada slide yang seterusnya, iaitu aplikasi kehidupan moden. Dan saya akan fokuskan poin pertama, iaitu usaha. Bagaimana kita nak mengaplikasikan nilai teladan usaha ini dalam keluarga kita pada masa kini. Kita fokuskan kepada tanggungjawab ibu bapa, di mana ibu bapa memainkan peranan dalam mencari rezeki. Malah mereka bukan sekadar mencari rezeki, bekerja untuk mencari rezeki. Mereka juga merancang pembelanjaan kewangan dan memastikan keperluan anak-anak mereka dipenuhi. Seterusnya kita boleh juga mengkaitkan dengan kisah yang saya ceritakan tadi sebentar tadi, iaitu kisah Nabi Ibrahim, yang di mana Nabi Ibrahim mengangkat kedua tangannya memohon doa dengan penuh harapan di hadapan Kaabah. Dan di sini kita dapat lihat yang di mana kita dapat kaitkan usaha fizikal hendaklah bersama dengan doa yang bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setakat itu saja. Seterusnya saya akan beri kepada kawan saya yang selanjutnya. Terima kasih. Dalam aplikasi kehidupan moden, tawakal ini merupakan elemen yang sangat penting. Kerana sebagai contoh, seorang ibu bapa mungkin menghadapi kesukaran kewangan atau cabaran dalam membesarkan anak-anak. Dalam keadaan tersebut, mereka perlu terus berusaha dan merancang kehidupan keluarga dengan baik sambil bertawakal kepada Allah bahawa setiap kesusahan pasti disertai dengan pertolongannya. Kisah Siti Hajah dalam peristiwa Telaga Zam-Zam mengajar bahawa dalam mengurus keluarga, seseorang tidak boleh hanya bergantung kepada doa semata-mata. Sebaliknya, mereka perlu berusaha bersungguh-sungguh seperti Siti Hajah yang melalui anak di antara Bukit Safa dan Marwah untuk mencari air demi anaknya. Sekian. Baiklah. Terima kasih saya ucapkan kepada rakan sekumpulan saya, iaitu Haikal. Kita teruskan dengan poin yang selanjutnya, iaitu ketaatan. Yang di mana sebagai anak-anak, kita perlulah belajar untuk mengikuti
dan mentaati segala arahan daripada kedua ibu bapa kita. Manakala ibu bapa juga perlulah patuh pada peraturan keluarga demi kesejahteraan bersama. Yang bermaksud, sebagai anak-anak yang soleh serta soleha, kita perlulah sentiasa mentaati apa yang diperintahkan ataupun apa yang diminta oleh kedua ibu bapa kita. Kerana tidak semua apa yang mereka minta itu kita dapat lakukan sekarang. Mungkin kita dapat lakukannya pada suatu ketika nanti, dan mungkin arahan itu kita tidak akan dapat selama-lamanya, kerana mereka juga merupakan hamba Allah. Mungkin pada satu masa nanti mereka juga akan pergi dahulu sebelum kita. Dan sebagai ibu bapa juga perlulah sentiasa mematuhi peraturan dan sentiasa prihatin kepada ahli keluarga masing-masing, supaya tidak mempunyai sebuah konflik antara ibu bapa serta anak-anak dan khalayak ramai. Okay. Terima kasih kepada saudara saya Fazil Najmi. Seterusnya saya akan membentangkan tajuk aplikasi kehidupan moden yang memfokuskan tentang keyakinan. Kita tengok poin yang ditulis kat sini. Mempunyai keyakinan bahawa segala cabaran keluarga boleh dihadapi dengan usaha bersungguh-sungguh dan doa, membentuk keluarga yang stabil dan positif. Kita boleh ambil satu situasi yang bila mana seorang ketua keluarga kehilangan punca rezekinya, dan di situ seorang ketua keluarga perlu melahirkan sifat keyakinan terhadap rezeki Allah SWT yang akan datang pada bila-bila masa dengan cara yang tidak disangka-sangka. Dan dengan cara apa? Dengan cara dia usaha bersungguh-sungguh mencari rezeki itu tadi, dan dia berdoa kepada Allah SWT supaya mendatangkan rezeki itu dengan cara yang tidak disangka-sangka. Hal ini dia boleh membentuk keluarga yang stabil dari segi pemikiran dan suasana keluarga yang positif. Itu saja daripada saya. Kita akan serahkan kepada saudara saya yang seterusnya. Terima kasih atas penerangan yang telah dibentangkan sebentar tadi. Seterusnya saya akan pergi kepada slide yang seterusnya, iaitu refleksi individu. Saya akan fokuskan sebagaimana yang saya kata, nama saya Asfar, dan saya akan fokus kepada poin saya sahajalah. Dan apa yang saya dapat kepada refleksi saya, iaitu nilai usaha mengajar saya bahawa kita tidak boleh hanya menunggu rezeki datang, tetapi perlu berinisiatif tinggi dan gigih bekerja untuk memastikan keluarga kita terjaga. Apa yang saya faham berkenaan dengan pernyataan ini, di mana rezeki itu dia tidak akan datang bergolek semata-mata hanya kepada kita, melainkan kita hendaklah perlu berusaha dulu, dan perlu adanya doa, iaitu doa oleh orang sekeliling kita lah. Contohnya seperti ibu bapa kita. Bila kita ada usaha dan doa, insya-Allah dengan izin Allah, apa yang kita buat akan jadi. So setakat itu sahaja. Terima kasih. Selama ini, saya beranggapan bahawa tawakal bermaksud hanya menunggu dan berserah kepada Allah semata-mata. Namun, melalui kisah Telaga Zamzam, saya belajar bahawa tawakal ini sebenarnya perlu disertai dengan usaha yang bersungguh-sungguh. Saya juga menyedari bahawa dalam kehidupan saya sendiri, kadang-kadang kurang sabar apabila doa lambat dimakbulkan. Saya sering mengharapkan hasil yang cepat tanpa benar-benar memaksimumkan usaha yang ada. Kisah Siti Hajar mengajar saya bahawa pertolongan Allah datang ketika kita berusaha dan tidak berputus asa. Air Zamzam tidak muncul ketika beliau hanya menunggu, tetapi ketika beliau berlari antara Bukit Safa dan Marwah dengan penuh keyakinan dan harapan kepada Allah. Melalui kisah ini, saya belajar untuk lebih berusaha, bersabar dan terus bertawakal kepada Allah dalam menghadapi cabaran kehidupan. Baiklah, terima kasih saya ucapkan sekali lagi kepada rakan sekumpulan saya, iaitu Haikal. Kita teruskan dengan tajuk kita yang terakhir, iaitu refleksi individu. Pada pendapat saya sedar bahawa ketaatan kepada perintah Allah dan arahan yang betul sangatlah penting dalam kehidupan seharian kita. Dan walaupun situasinya amat sukar, namun ianya akan membawa kita kepada ke arah kebaikan dan keselamatan kepada ahli keluarga kita. Maksudnya dekat sini,
Walaupun sesuatu arahan itu sangatlah besar untuk kita lakukan ataupun sangatlah sukar untuk kita lakukan, namun pada akhirnya ianya mesti akan membawa kita kepada ke arah kebaikan dan akan membawa kepada kesejahteraan dalam kehidupan seharian kita serta ahli keluarga kita. Terima kasih kepada sahabat saya, saudara Fazli Najmi. Seterusnya, refleksi individu bagi saya, Hilal. Apa yang saya dapat tentang sejarah Telaga Zamzam ataupun air Zamzam ini, sekiranya kita yakin dengan rezeki Allah SWT, benda tu, keyakinan itu akan membuat kita mudah untuk menghadapi dan tabah untuk menghadapi dugaan cabaran yang datang kepada kita. Tidak kira kita bekerja, kita belajar, dan dengan keyakinan kita akan boleh lebih mudah untuk melalui semua cabaran-cabaran yang kita lalui. Seperti mana firman Allah SWT dalam Al-Quran, dia kata la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang itu melainkan dengan kesanggupannya sendiri, melainkan dengan kesanggupannya. Kat sini kita boleh nampak Allah tak akan uji kita kalau kita tak sanggup untuk melalui ujian itu sendiri. Dan itu saja daripada saya. Akhir kalam daripada kami semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.